Okay, untuk korang mana yang first time nak beli kereta Toyota ataupun tengah survey-survey lagi model kereta Toyota, jangan confusekan nama dia. Tengok video ni sampai habis jika nak bagi korang kenalkan nama-nama yang betul untuk model Toyota. Untuk model yang macam ni, nama dia Yaris. Untuk model yang macam ni, nama dia Corolla Cross. Untuk model yang macam ni, nama dia Yaris Cross. So, untuk tiga model ni, jenis yang ada hatchback, duanya jenis SUV sebab dia lebih tinggi sikit. Okay? Senang nak ingat, nak cari Yaris sahaja, dia yang paling kecil dekat Toyota. Okay? Yaris Cross, dia lagi besar pada Yaris, tapi dia kecil sikit pada Corolla Cross. Kalau korang ada peminat dengan model-model yang mana satu, nak dapatkan details, jangan salahkan nama. Okay? Kena tulis betul-betul nak Corolla Cross ke, Yaris Cross ke, ataupun Yaris. Okay? Tiga-tiga model ni sekarang ni ada promotion, ada ready stock. Siapa cepat dia dapat dulu. Apa yang nak tahu, WhatsApp Biko terus. Nak sembang kalau secara percuma pun boleh WhatsApp Biko terus. Okay? Bye.